Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini saya nak kupas satu isu yang tengah tular di TikTok. Kononnya lesen memandu percuma tanpa perlu ambil ujian. Bunyinya memang menarik, tapi sebenarnya sangat bahaya. JPJ dah pun menafikan perkara tersebut. Malah mereka salah sahkan semua ini penipuan. Mari kita bongkarkan satu persatu bagaimana skam ini berlaku. InsyaAllah tonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya bermula bila ada beberapa akaun TikTok yang muat naik video kononnya JPJ ada kempen lesen memandu percuma. Saya letak gambar pegawai kanan kementerian lagi. Tujuannya untuk buat orang percaya ini betul dan sah. Masalahnya ramai yang tak semak sumber rasmi. Masalahnya ada yang terus bagi maklumat peribadi, nombor IC, malah ada yang buat bayaran kecil kononnya untuk proses lesen cepat. Di sinilah mangsa mula ditipu duit lesap, maklumat peribadi bocor dan lesen tak wujud pun, tak wujud sama sekali. Okey, mari kita tengok penjelasan rasmi JPJ. JPJ mengeluarkan kenyataan tegas. Mereka kata semua akaun dan iklan itu palsu dan tak ada kaitan langsung dengan jabatan. JPJ hanya uruskan lesen melalui saluran rasmi, iaitu portal JPJ, pejabat JPJ dan sekolah memandu berdaftar. Mereka juga ingatkan jangan sesekali berurusan dengan individu atau laman sosial yang tawarkan lesen tanpa ujian, terlebih dikenali sebagai lesen terbang. Itu menyalahi undang-undang. Kalau tertipu bukan saja duit rugi, malah data peribadi anda boleh disalahgunakan. Skamer boleh guna IC anda untuk buat akaun palsu, pinjaman atau kegiatan haram. Na'udzubillah min zalik. Dan kalau kantoi bawa lesen palsu, boleh kena denda dan atau penjara. Sebab itu kita kena hati-hati dengan tawaran luar biasa, sebab selalunya benda luar biasa ni tidak benar. Saya nak tegur sikit, zaman media sosial ni kita semua kena jadi pengguna yang bijak. Jangan percaya, jangan cepat kongsi, dan kita jangan mudah tertipu. Pastikan kita semak maklumat, pergi ke portal rasmi JPJ atau hubungi talian rasmi. Kalau ada rasa ragu, lebih baik tanya dulu daripada menyesal nanti. Ingat, lesen bukan sekadar kad plastik, ia lambang tanggungjawab dan keselamatan di jalan raya. Kesimpulannya, apa korang dapat dari sini? Hari ni kita tengok ramai orang bawa kereta macam tak ada lesen. Malah takkan mereka ni pun lesen terbang, kan? Takkan lah. Lesen terbang ni memang hakikatnya dah lama dah pun isu, tapi tak pernah settle. Adakah ada sesuatu yang menyebabkan perkara ini tak boleh selesai? Korang rasa macam mana? Dan kalau kita tengok, kos nak buat lesen pun terlalu mahal. Malah kalau buat lesen terbang pun lagilah mahal, kan? Tapi orang dah malas nak buat, kena pergi itulah inilah, nak pergi dengar ceramah, nak pergi dengar test komputer apa semua. Tapi nak buat macam mana? Ini dah undang-undang yang mereka buat, jadi kita kena ikutlah undang-undang jalan raya. Nak tak nak kita kena ikut. Dan kita jangan ambil jalan yang mudah untuk nak dapat lesen. Orangnya kalau kita tengok
Yalah, mungkin harga yang lesen terbang tu pun mungkin ditawarkan dengan lebih murah, tapi janganlah kita tertipu. Apa-apa pun, kesimpulannya, jangan mudah terpedaya. Dengan tawaran lesen percuma, JPJ dah sah kan? Itu semua penipuan. Jadi tolong sebarkan video ini supaya lebih ramai tak jadi mangsa. Kita bantu kawan, keluarga dan masyarakat supaya lebih peka. Kalau anda suka konten macam ni, tekan like, share dan subscribe channel ni. Dan jangan lupa komenlah apa pendapat korang tentang isu ni. Dan saya akan terus kongsikan isu-isu semasa, kesedaran masyarakat dan teguran yang membina, insya-Allah. Ingat, ilmu yang dikongsi boleh selamatkan orang lain. Kita kena kongsikanlah perkara yang macam ni, dan kalau boleh yang buat kerja-kerja macam ni, berhentilah, carilah pekerjaan lain. Tak ada apa manfaat pun. Memanglah dekat dunia ni tenang, tapi dekat akhirat, na'udzubillah min zalik. Terima kasih kerana menonton sehingga habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.